Grup yang dipilih sebagai rakan strategik itu pada Julai 2022 telah batalkan cadangan mereka. Jadi itu pun kerajaan persekutuan, kerajaan perpaduan zalim kena batalkan. Yang batal tu syarikat kamu, syarikat yang cadangkan. Ya. Dan kemukakanlah. Kalau betul nak buat ni kemuka, boleh kemuka lagi. Kita teliti. Kalau munasabah betul-betul kajiannya, saya percaya Menteri Pengangkutan yang lebih sabar daripada saya boleh teliti. Kita terminate bukan dia tarik diri. Ni. Kerajaan negeri terminate dia. Dia bukan tarik diri. Dia cakap syarikat tu tarik diri kerana dia nak beri persepsi buruk kat kita. Bukan saya tak tahu tujuan dia. Tujuan dia saya tahu. Untuk memberi persepsi buruk. Syarikat tu pun tak mau kat hang. Hang ya terhegeh-hegeh. Bukan. Kita tak pernah terhegeh-hegeh dalam urusan pentadbiran kerajaan. Dan kita serius. Hang tak boleh. Hang belah. Boleh. Kita buka RFP baru. RFP baru ni berpuluh-puluh syarikat submit permohonan nak terlibat dengan projek ni. Orang confident dengan kerja ni. Orang confident. Daripada proses 20 lebih tu kita panggil interview. Hak mengarut kita tolak. Senarai pendek lah 5. Termasuklah kumpulan Al-Bukhari. Senarai pendek lagi 5 tu tinggal 2. Satu lagi saya tetap tak akan sebut. Pasal PNC. Oleh kerana Perdana Menteri sebut di Parlimen, saya ulang sebut kumpulan Al-Bukhari. Tak PNC ialah tak ada dia umum. Cuma secara formal surat tawaran kita kepada kumpulan Al-Bukhari belum dijawab. Macam mana dia boleh umum? Kumpulan tu tak jawab lagi. Tempoh dia ada lagi. Setelah dia bersetuju untuk terbabit dalam projek tu, dia yang main hantar RFP. Dia yang main interview. Tiba-tiba orang lain pergi umum. Saya heran ni. Pikap tak temu ni. Orang jeneri kata aku fikir tak temu. Lagu mana kawan ni boleh pergi umum. Orang lain punya kerja, orang lain pergi umum. Entah lagu mana ni. Yang kita nak daripada kerajaan persekutuan adalah kelulusan daripada agensi-agensi persekutuan, terutamanya MOT, kerana bidang pengangkutan ni dalam bidang tugas Menteri MOT. Itu yang kita nak. Bukan kita suruh dia interfere dalam semua proses ni. Kalau nak interfere semua dalam proses orang lain, esok kita interfere proses dia pula. Berselera habis kerajaan ni. Tak boleh begitu. Hang duduk peta hang, aku duduk peta aku. Baru boleh kerja dengan selamat, dengan harmoni.